Polis kiat memburu dua lelaki bersenjata parang yang disyaki cuba menyamu dua rumah di Jalan Alam Suria Seksyen 16, Puncak Alam pada Isnin. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Muhammad Hafiz Muhammad Nor berkata pihaknya menerima dua laporan berhubung kejadian sama di kawasan berkenaan. Berdasarkan laporan daripada seorang lelaki berusia 44 tahun mendakwa melihat kelibat dua lelaki memakai pelitup muka dan bersenjata parang berada di belakang rumahnya kira-kira 11 malam. Suspek bertindak mengacukan parang ke arah pengadu dan isteri menyebabkan isterinya menjerit meminta tolong sebelum kedua-dua suspek melarikan diri. Justru beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat atau rakaman video dan rakaman CCTV berhubung kejadian itu tampil memberikan kerjasama bagi membantu polis melengkapkan siasatan. Maklumat boleh disalurkan melalui Pegawai Penyiasat Inspektor Muhammad Hafiz Selaman di talian 016-4507-492 atau mana-mana balai polis berhampiran dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan.